Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Video ini menerangkan proses maklum balas SST. Pada menu senarai maklum balas SST, senarai projek yang memerlukan tindakan daripada pembekal akan dipaparkan. Pada status borang senarai semak kepada pembekal, klik pada butang maklum balas borang senarai semak di bahagian tindakan. Maklumat projek akan dipaparkan. Ambil perhatian pada dokumen dengan status belum selesai. Klik pada butang muat naik fail untuk muat naik fail. Pastikan semua dokumen wajib berstatus selesai. Kemudian, klik butang terima. Borang maklum balas anda akan dihantar ke bahagian perolehan untuk tindakan selanjutnya. Apabila status bertukar kepada surat setuju terima dihantar, menunggu maklum balas pembekal, klik pada butang maklum balas SST. Ambil perhatian pada dokumen dengan status belum selesai. Klik butang muat turun pada bahagian tindakan. Kemudian, klik pada butang muat naik fail untuk muat naik fail yang lengkap diisi. Pastikan semua dokumen wajib berstatus selesai. Akhir sekali, klik butang terima. Maklum balas SST anda akan dihantar ke bahagian perolehan untuk tindakan selanjutnya.